Sepanjang saya kerja tu, main Nescafe, teh tarik, nanah lah, berlubang. Setahun 4 bulan kerja manis. Kerja manis dah berapa lama? 24 tahun. Makan tak adalah jaga, tak terfikir pula potong kaki. Punca dia bawa taksi airport, selalu kawan telefon. Pergi tempat biasa kita minum air, itulah. Sepanjang saya kerja tu memang buat minum air lah. Air Nescafe lah, teh tarik lah, kerap. Malam tu tidur, anak saya nak perasan ada macam lendir lah, nanah lah, berlubang. Kecil je, tapi air tu sentiasa keluar. Potong kaki kan, nangis lah. Saya kawan datang melawat pun saya menangis kan. Aku tak pernah, keluarga aku potong kaki, aku seorang je lah potong. Sukalah, bangga kan macam ada kaki, seolah-olah macam kaki betul lah kan. Lama ni tak ada kaki kan. InsyaAllah rasa boleh lah. Terima kasih banyak-banyak lah sumbangan yang dibagi saya untuk kaki palsu ni. Etika Takaful ni terima kasih lah banyak-banyak. Saya kalau boleh tak nak menyusahkan anak saya pergi kedai kan, macam biasalah.